Cuba tengok ni, ada orang simpan beribu-ribu gram emas dekat dalam akaun Gap. Tak takut hilang ke? Ramai juga yang tanya, tak apa ke kita simpan emas banyak-banyak dekat dalam akaun Gap ni? Kita tak nampak kan emasnya. Lelah kalau kita ada emas fizikal dekat tangan. Okay, first thing first, akaun Gap ni is a trusted platform untuk kita simpan gram emas dekat dalam akaun. Sebab ada je orang yang takut nak pegang emas fizikal. Mungkin kuasa perumahan tu tak selamat, takut cuai, hilang dan sebagainya. That's why lah, Public Gold ni ada akaun Gap ni untuk simpan gram emas kita tanpa sebarang cas simpanan. Tak kisahlah kita nak simpan berkilo-kilo gram emas dekat dalam akaun Gap tu pun boleh, tak ada masalah. Dan untuk pengetahuan semua, emas yang kita simpan dekat dalam akaun Gap tu adalah emas fizikal. Cuma emas tersebut ada dengan Public Gold. Public Gold tolong jagakan bagi pihak kita. Emas fizikal tersebut disimpan dekat dalam satu tempat yang selamat di bawah insurans Lompek International Berhad. Itulah sebabnya bila kita dah simpan gram emas dekat dalam akaun Gap, nak keluarkan pada bila-bila masa dalam bentuk fizikal pun boleh, tak ada masalah. Jadi jika tuan puan ada bajet yang besar tapi takut nak pegang emas fizikal, it's okay. Simpan saja dekat dalam akaun Gap tu. Bagi mereka yang berminat untuk bermula, boleh terus rujuk pin video Fiza untuk cara mula simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.